satu botol air kecil. Pelik kan? Beli kipas dapat satu botol air kecil. Serius, dia punya angin sejuk gila. Oh. Kipas daripada Amgras ni seriously lain daripada yang lain. Nama model dia adalah Metalse. Aku pun tak reti nak sebut. Kalau salah tolong betulkan. So dekat dalam box dia bagi kita satu charging cable, lanyard, satu user manual, satu botol air kecil. Pelik kan? Beli kipas dapat satu botol air kecil. Dan ini adalah dia punya kipas guys. Oh, cantik. Serius, untuk dia punya design memang lain daripada yang lain. Kalau korang tengok dekat sini, dia ada transparent tank. Kejap lagi aku akan cerita. Dekat sini ada Type-C punya port untuk pengecasan. Dekat sini ada power button, on, off. Bahagian bawah ni ada lubang untuk korang letak lanyard. Dan bahagian depan ada tempat untuk korang kontrol dia punya speed angin. Dan dekat depan ni ada satu button special, nama dia spray. Yes. Kipas ni dia ada spray air. Itu yang uniknya berbanding dengan kipas yang lain. Dekat atas ni dia ada lubang, korang boleh buka dia punya rubber ni, boleh masukkan air dekat dalam ni. Itulah fungsi yang dia bagi kita ni tadi. So korang boleh bawa ke mana-mana, ataupun kalau tak bawa botol ni pun korang just letak je air mineral ke kan, titik dekat dalam ni. Lepas tu dekat depan ni pun ada getah, korang boleh buka. Air akan keluar pada bahagian depan ni. Dia macam spray lah. So dekat tempat panas, korang pasang angin, pasang spray air tu pula, dia rasa macam lebih segar. Jom kita try. So aku dah masukkan air dekat dalam botol kecil ni dan masukkan je air. So untuk satu botol kecil ni lebih kurang dalam 50 ml, dan kalau aku letak korang tengok dia macam mengam-ngam je sampai dekat atas tu, and then kita boleh tutup, and dekat belakang ni on. Dekat depan ni dia ada indikator bateri dan juga ada punya speed. Nak adjust speed dia macam ni je. Serius mudah gila nak pakai. So kalau korang nak bagi dekat anak-anak memang sangat sesuai. Untuk spray dia just press je button ni. Serius dia punya angin sejuk gila. Oh, korang akan rasa macam fresh gila. Dari segi dia punya safety, korang tonggeng-tonggeng macam ni, air dia tak akan keluar sebab dia tutup rapat dengan dia punya rubber tu kan. Harga dia murah, korang boleh check sendiri. Dan untuk kapasiti bateri dia ada 6000 mAh, bagi aku memang cukup besar. Dan Amgras claim untuk ketahanan bateri dia, bila korang pakai sekali dengan spray ni, korang boleh pakai berterusan selama 60 minit. Tapi kalau korang pakai macam on off, dia punya spray ni boleh tahan lebih kurang dalam 120 minit. Dan kipas ni selamat untuk korang bawa night flight. Untuk kipas daripada Amgras ni, seriously aku recommend.